Aku geram dengan bapa aku. Bapa aku ni degil. Semua benda dia nak buat sendiri. Semua cakap ibu, aku, semua dia tak nak dengar. Dia tetap nak buat cara dia sendiri. Dia kata, dia buat semua ni untuk kami. Siang malam kerja. Tapi, tak senang-senang juga hidup kami. Tapi kalau betul, kenapa semua benda susah? Kenapa kami kena tetap hidup macam ni? Abah selalu kata, dia boleh buat semuanya sendiri. Dengan cara dia sendiri, dia tetap degil. Aku tak faham. Betul ke dengan cara dia tu dia boleh bahagiakan kami? Tapi aku tak nampak semua tu berlaku. Segalanya masih sama. Aku tunggu Abah balik dengan penuh harapan. Tapi bila dia sampai... Assalamualaikum. Mana mainan ni? Mainan? Tak payahlah, membazir je. Dia terlupa. Dia selalu terlupa. Abah kata dia sibuk. Tapi, kenapa semua benda lain lagi penting daripada aku? Awak ni tak pandai jaga anak ke? Hari tu, Saya minta maaf. Abah balik Dia awal. cakap macam mana tak jaga anak. Mainan tu pun tak boleh beli. Kena RM2 je kot. Tapi yang Abah lihat bukan senyuman aku. Apa benda ni? Siapa ajar ni nak mencuri macam ni? Ha? Abah ni balik kerja penat-penat tau tak? Malu muka abang macam ni lah. Tapi, air mata. Aku yang selama ni sabar menunggu Abah, tapi sebab kecewa dan tak sabar, aku nak ada apa yang budak-budak lain ada. Sesuatu yang Abah tak mampu berikan. Abang, sampai bila kita nak terus macam ni? Ni, duit rumah ni. Dah berapa bulan dah tak bayar? Barang dapur pun dah nak habis. Sabarlah. Saya ni kan tengah usaha. Tengah cuba semampu saya kan. Dah macam-macam kerja dah abang buat. Sampai abang tak ada masa pun untuk anak. Sampai bila kita nak hidup macam ni, bang? Ni, kenapa abang tak nak cuba minta bantuan ni? Sebab saya masih lagi ada kudrat. Faham tak? Saya nak usaha selagi mampu saya. Saya nak keluarga kita ni hidup daripada hasil titik peluh saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Tapi Abah tetap degil.
Abah selalu kata dia sayangkan kami. Dia takkan pernah tinggalkan kami. Petang tu, ibu nampak macam tak tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, Abah sayang Nina tau. Dah ini takdir kita kan. Abah nak bila Nina dah besar nanti, Nina belajar rajin-rajin. Sampai Nina boleh beli apa yang Nina nak. Nina nak jaga abang dengan ibu kan? Nina kan payung abah. Nina. Dah. Jom kita beraya dulu Sejak daripada hari tu, Abah dah tak degil. Tapi tetap usaha kuat dan jaga kami walaupun bukan macam dulu. Dulu aku tak faham. Tapi sekarang aku tahu. Abah buat semua tu untuk kami. Abah hanya nak yang terbaik untuk kami. Abah tetap bersedia untuk payung kami. Oh, payung rasa pelindung kalbu, teduh jiwa, rahmat tak berburu. Bukan singgah sana, bukan permata, namun bahagia bersulam rasa. Jangan dicari jauh maknanya, di sekeliling wujud cahayanya. Payung rasa hadir setia, cukup percaya tenang semesta. Cukup percaya tenang semesta.